sebiji Lamborghini DC5. Hey. Assalamualaikum, salam malam minggu. Kita berada di AM Starbucks ni. Kita ada TT, kita ada gathering Honda malam ni. Bukan Honda Mania punya, tapi gathering TT Mega Meet dekat Sekilau. So siapa yang nak join sekali akan datang sini lah konvoy. Ni geng-geng FF5 datang dah ni. Honda Mega Meet dekat Sepang nanti bulan Ogos. Dia orang pun akan support event kita Honda Mania 11 Julai di Serambi. Jadi TT dia untuk promote event dia orang malam ni, kita datanglah support sebab dia pun dah support event kita kan. Ni geng-geng Honda dah sampai ni. So selit jap, siapa yang tak tahu event kita Honda Mania Serambi Tuntung Kuantan 11 Julai, siapa belum beli baju, scan QR ni, hadiah lucky draw gempak ni, sebiji kereta ada, NJK34 ada. Beli baju cepat. Sampai dah. Geng-geng Honda Type R. Aku memang tak tahu, dari dulu memang minat warna silver dia ni. Silver macam metallic, kau-kau metallic punya. Ni all black. Kereta all black. Ada sebiji Lamborghini Huracan datang lepak juga. Ni mungkin lepak dengan geng-geng ni lah. Kita malam ni kita layan Honda dulu, sempena event TT Mega Meet. Dan sambil-sambil dia orang pun datang ke Honda Mania nanti. So inilah kemeriahan geng-geng Honda lepak. Tengok semua Honda ada, FK, FF5, EP3 pun ada. EP3, woi, susah nampak dia. Ekot Euro pun ada. Kalau korang nak merasa kemeriahan, datang event Honda Mania di Serambi Tuntung Kuantan 11 Julai. Kau geng, ramai geng. Wah, R35 Godzilla. EG pun ada. Honda lama, Honda baru semua ada nanti kat event nanti. Setiap malam minggu memang kita akan lepak TT dengan geng-geng Honda untuk promote event sambil kita build connection. Orang kata build connection. Ini Ekot Euro dengan EP3 ni. Mayat pun ada. Korang mana yang duduk Kuantan ataupun yang nak rasa kemeriahan car culture dekat Kuantan malam minggu kan, boleh datang dekat TMG Mall ataupun Starbucks Indra Mahkota ni. Macam-macam kereta korang boleh tengok kat sini. Ni pun kereta yang jarang orang pakai juga ni kalau korang tengok. Aku tak ingat dah kereta apa, Mazda Familia. Kereta-kereta rare semua ada. Kita memang selalu lepak sini lah. 35 Godzilla sebiji. 4x4 pun ada. Lama tak nampak geng-geng 4x4 keluar kan. Mana geng-geng Soton Darat? Kereta Malaysia tidak terkecuali. Azia, Saga, Proton Pro 2 semua ada. Di celah-celah kereta-kereta ada sebiji Honda Huracan. Bukan Honda Huracan, Lamborghini Huracan. Wai, jahat ya kereta. Who's this? Warna pun nampak macam ada purple Kuning dia bukan kuning kosong handsome je. Nombor plate D, Kelantan. Exhaust tip warna gold. Cantik. Kereta paling leper malam ni. Kereta paling leper. Tu ni Honda Mania di Serambi Tuntung Kuantan nanti 11 Julai. Ada kereta apa je? Aku boleh cakap semua kereta Honda ada. GTR pun boleh datang tapi tak boleh parking dalam lah. Kereta selain Honda parking dekat tempat yang kita sediakan kat luar. Tapi yang kereta-kereta lain selain Honda boleh beli baju untuk join lucky draw. Baju kita tak keluarkan banyak, jadi cepat order sebelum event. Disarankan beli sebelum event. Boleh scan je QR ni. Kita akan buat TT ketiga nanti pada minggu pertama bulan Julai sebelum event, untuk collect baju korang sebelum baju habis. Sebab takut baju habis, sebab kita keluarkan memang tak banyak. Untuk menang hadiah lucky draw sebiji Honda Civic EK99 dengan hadiah-hadiah lain lagi. Ada enjin, caliper, sport rim, banyak lagi. Mana media-media kereta otomotif tu boleh datang untuk video shoot dan photoshoot kereta-kereta yang datang nanti. InsyaAllah ada kereta-kereta yang gempak-gempak macam sekarang ni kita tengok, dan kereta-kereta yang jarang kita nampak pun ada. Honda Mania pun ada.
meriah betul. Geng-geng Honda semua kasih attack. Tak kisahlah kereta Honda apa. Janji korang pakai Honda ada logo H kat steering korang tu, kena datang Okey, jumpa di event Honda Mania Serambi Teruntum. Betul tak betul? Betul, betul. Ya betul. Hai, memang betul. Salah ambulans UMP ni dari minggu lepas lagi tu, malam minggu. Healing ke? Oi, Honda semua Honda ni. Tadi ada Honda. Oi. Di mana EP3 warna hitam. Oh, sebiji lagi warna kuning. Siapa yang belum beli baju lagi scan QR sebab 2 minggu lagi ni event ni, 2 minggu lagi. Stok pun tak banyak ni. Scan je QR tu. Okay, ni kereta apa Corolla ke? Corolla KE juga ke? Tak tahulah, kereta-kereta lama ni tak tahu kan. Tapi, oi, tau. Hilang terus. EP3. Wah, sebiji Evo kat sana. Oi, ekor Euro lagi. Mana? Salah zoom. Oh. Ramai ni. Oh, sebab banyak event Hari ni ada banyak event kat Kuantan minggu ni. Hai, ni lama tidur ni. Baru nampak keluar ni. Tu dia. Kecil-kecil ni padu ni. Body ringan ni, engine ringan ni. Oi, DC5. Abang jangan lupa datang event Honda Mania. Kereta merah dah tu. Baju pun warna hitam merah. Kena tema dah. Hey, ni drifter ni. Hey, kenapa tu? Apa? Hey! Salah jalan. Tak apa bang. Aduh. Cantik kan dia ni. Amboi. Lama tak nampak ibu. Jahat lampu dia. Lampu Mugen. Dia memang hilang terus lah. Ban kaki. Nak tahu mana ni? Ada lengan ni. Wow. Advan. Oh, Ibu. Dapat tengok api BBQ lagi sekali. Nak bakar bumper ke? Hai, geng kancil.
Tiba dia Supra. Dia Supra. Siapa yang belum beli baju event Honda Mania, cepat. Minggu depan dah event dah ni. Baju tinggal tak banyak ni sebab baju kita keluarkan memang tak banyak. So scan je QR ni atau PM nombor yang tertera tu untuk masukkan baju anda dalam booking slot lah. Mana yang duduk jauh kita akan post lah. So baju tinggal tak banyak, korang kena book slot cepat-cepat supaya korang tak terlepas lah baju. Sebab baju batch pertama itu ramai yang terlepas. Jadi batch kedua ni kita keluarkan sikit je lagi. So cepat dapatkan baju korang. RM80 dapat 2 tiket lucky draw. Hadiah utama dia sebiji Honda Civic EK99. Lepas tu ada hadiah-hadiah lain lagi. Ada engine K34, ada caliper, ada sport rim, ada banyak lah aksesori kereta kita bagi. Okay, jangan lupa 11 Julai save the date. Yang mana belum apply cuti cepat-cepat. Okay, jumpa anda di Honda Mania 11 Julai. Zeus.